Hello guys, aku Denny dan hampa di dalam Denny Zone. Alright, so hari ni kita baru sudah balik daripada berbuka puasa bersama dengan grup Norton Street. So jangan lupa untuk follow dia orang punya YouTube channel untuk tengok apa yang kami buat semasa gathering untuk berbuka puasa tadi. Okay, so ni adalah after plan yang dia orang plan selepas buka puasa tadi. Kami nak pergi ke Bukit Birut. Aku tak tahu lah apa yang ada kat Bukit Birut sana tu, dan aku pun tak pernah sampai lagi kat situ ada apa. Jadi nak cerita pun tak pandai. So kita sama-sama lah pergi. Okay, jom. Ui no, jalan mana dia bawa aku ni bai? Aduh, seriau. Lo pukul berapa? 11.45 malam. Okey lah, bulan puasa jalan macam ni, okey, no problem. Kalau bukan bulan puasa, goyang mat. Aduh, tak apalah, kita ikut map sebenarnya. Dia bawa je, dan aku pun memang tak pernah pergi ke Bukit Birut ni kan. Ui, tak apalah, kita hadap je lah dulu jalan ni. Nak sampai dah. Lah ni ada dekat Simpang 3 Pinang Tunggai. Betul? Rasanya ni Pinang Tunggai lah. Tu masjid Pinang Tunggai depan tu. Tempat tu pun lebih kurang dalam berapa kilo je lagi. Dalam 5 minit tu sampai lah. So nak jadikan cerita kenapa aku terpisah kan, bukan sebab apa. Sebab tadi aku pergi naik motor kecil kan, buka puasa kan. So tak expect lah nak pergi mana-mana. So bila habis tu depa plan nak ke Bukit Birut. Bila dah plan nak ke Bukit Birut, aku terpaksa lah balik rumah tukar motor dulu kan. Tukar motor barulah mai balik. Bila tengok map, dia bawa aku mai ke jalan ni. Seram mat. Okey. Tapi tak apalah, bulan puasa kan, nak takut apa kan. Bulan puasa. Jadi lagi 2 kilo macam tu dah nak sampai dah. InsyaAllah. Aku pun tak pernah sampai lagi tempat ni. Aku pun tak pernah sampai. So ni adalah kali pertama bagi aku. Jomlah kita tengok sama-sama apa lah yang ada kat sana tu. Tapi tak ramai lah. Kali aku kan tadi ada lebih kurang 30 biji motor yang berbuka sekali. Yang baki-baki ni yang nak pergi lepak dekat Bukit Birut ni tinggal lagi berapa biji saja. Okey lah. Adalah juga daripada tanah langsung kan. Kita nak ride malam-malam, Morel, lepas tu pergi sahur sama-sama, balik tidur. Esok hari Ahad. Okey, bila esok hari Ahad boleh tidur apa-apa. Tapi jangan sampai maghrib pula pergi tidur. Memang makruh. Sia-sia je puasa hari tu. Okey, kalau ikut mapnya dekat sini lah kan. Nampaklah dekat atas tu, aku tak sure lah betul ke tidak. Tapi rasa macam betul dah. Okay, jalan macam gelap macam ni. Ada CCTV. Wow. Jalan macam ni ada CCTV. Sumpah tu. Pak. Okay, harapnya bukan akulah orang yang terakhir yang sampai kan. Bukan akulah orang yang terakhir. Ada lagi orang yang mungkin ada yang sampai lagi lewat ke apa kan, supaya boleh lah aku lepak lama sikit. Ni mai duduk 5 minit, lepas tu semua pakai nak balik. Oh, sakit hati bye. Okay. Oh, jalan berbukit dah jadi motor scrambler pula motor aku ni. Ya, kat atas tu ke? Tak tahulah ada apa kan. Memang tak pernah mai. Jadi first time ni jadi perak je aku. Padahal rumah aku dengan tempat ni dalam tengah jam je. Dekat je. Aduh, hai. Orang tempat sendiri tak tahu ada benda ni. Rasa macam atas lagi. Atas lagi kot. Aku rasa macam atas lagi. Ni macam parking kereta saja ni kan. Kita try and error lah. Kalau sesat dia lah tu. Okay, benda main kot sini je kan. Aduh, gone lagu ni aku benci ni. Sakit. Oi, harap betul lah. Harap lah tolong. Okay, ada nampak parking motor tu betul lah kot.
Depa kah? Sat betul ke ni? Anxiety. Pakcik. Nak kena. Okay, alright. Pasal betul dah ni. Parking tak mana ni? Depa ni main parking ikut dan ke apa? Kepala bapak lah. Ikut dan depa je nak parking. Oh, ni kalau siang ni cantik lah ni. Aku tak pernah main tapi nampak macam cantik lah. Kalau kita tengok dari segi dia punya apa tu, susunan dia tu kan. Boleh lah tu. Jom. Tu, mau pakai duk tengok aku. Macam tak bisa tengok aku. Allah, bijak kaki siapa? Oh, sorry. Kita memang nak bagi seksi. Crop top lah sia. Tak boleh. Butterfly. Wow. Tak mau try buat ke hang? Tak mau try buat ke hang? Buat apa? Butterfly punya crop. Jangan cakap pasal weh. Saat lagi aku kena ban terus weh. Alright, ketibaan para jejaka-jejaka idaman anda semua dah R1 bye. Dia bukan setakat idaman para gadis-gadis, dia idaman jejaka-jejaka juga. Sudah. Dia nak memayung kita. Sama saya Danny Zul. Ini hang tadi. Para admin kita sudah tiba. Aku ni. Jadi bang? Tadi. Oh kan, dia patah baru kan? Aku tak berhenti. Boleh reverse tu tang tu. Aku tak expect jalan tu macam tu. Tahap kefahaman. Okay, dia punya masalah sekarang ni motor 1000 bawa slow. Coolant coolant nampak tu. Nampak mengalirlah air period beliau. Aduh, air period pula lah arwah ni. Jenuh ni kalau nak towing ni patah kaki seorang-seorang ni baik. Sila. Berhenti lah. Dia keluar. Owner dah gaul kepala dah ni. Ni owner. Gaul kepala dah. Aku ada spekulen. Okay, so sini adalah hidden gem. Okay. Dia special sikit. Kalau macam siapa-siapa nak buat apa surprise ke kan, nak candlelight dinner. Kira sebab dia ada satu meja je. Ya, satu meja. Satu meja je, gelap sikit lah. Okay. Sesuai sangatlah buat maksiat kat sini. Okay. Kat bawah tu cerah. Kat sini ada satu. View tu tak nampak sangat lah sebab malam kan. Dia kena pagi-pagi. Tu nampak. Meriah baik. Memang romantik lah. Ini kalau confess kat sini baik. Aku terus cakap confess kat sini, esok declare couple terus. Kena confess kat sini. Bukit Birut, mai kat sini. Memang insyaAllah kawan tu memang akan tangkap cing terus lah. Cash feeling terus, confirm. Gila, member buat mai, bakteria bagus. Oi, Todi pun dah. Weh, ni malam belum. Oi. Main satu perisa Apple. Ya. Main satu? Ya, semua Apple ni. Main satu. Buka. Ni? Rasmi ya? Rasmi main satu. Allah. Apa yang siksa sangat tu? Apa hang jaga hang tercucuk tu? Perisa jari je. Okey. Nah. First. Jangan lupa untuk subscribe. Wow. Subscribe. Woi, ini kita boleh. Thank you. Subscribe. 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 Ada siksa di sini, Jun. Subscribe. Thank you. Subscribe. Terima kasih. Subscribe aku dulu. Oi, tak boleh nak kena ada speciality ya. Kita faham aku bubuh video paling depan. Dia paling depan. Bukan mana. Ya, subscribe. Dekat kamu tu. Subscribe. Okey.
Jangan bubur kat toilet Alah, dah habis dah. Tak boleh. Nanti aku balik. Tak boleh buat kat toilet Jangan. Kalau tu boleh nombor telefon sekali. Kau ni pun ambil lah. Nombor telefon kan. Lepas tu bos tiga korang tu. Ni aku nak bubur kat Culia. Danny Zone. Ha? Bukan Danny T lah. 69. Danny yang bodoh nampak. Okey tu. Satu. Apa dia tu? Apa dia tu? Apa dia tu? Alright, so jam dah pukul 2 pagi. Nak pergi ke sahur. Nasi kandang Arab di sebelah Palang Batas. So ada yang balik, ada yang akan pergi makan, ada yang pergi tempat lain, kita tak sure. Tapi kita nak pergi makan lah kan, alang-alang sangat dah. Jom. Cafe Racer baik. So ada a few lah. Kita ada R1, ada MT, ada Ninja, R25. Okay, jom. Ni bawa balik daripada hantar makanan. Jom, let's go. Layan corner tang ni. Apa tengok dia punya corner memang jahat dah. Ni tadi yang kita sesat tadi tu, yang kita tak tahu sama ada dia parking kat mana tu. Ni corner yang pertama ni. Bapak curam bai. Okay, yang ni lagi paling jahat. Yang ni kalau siapa tak pandai kontrol minyak, tak pandai kontrol gear ratio, memang terbalik lah. Sumpah aku cakap ni dah overshoot dah siapa? Biar overshoot. Biar overshoot. Ada kereta naik? Atas tu tak ada apa dah. Ada gear. Asal beda ni. Jom, let's go. Hello. So kita tadi dah lepak dekat Bukit Birut tu. So malam mungkin dia macam tak ada apa sangat lah kan. Yelah kedai dia macam lepak, santai, hipster macam tu. R1 tu kadang-kadang high beam. Member tak boleh slow sebab motor tadi dia kan overheat kan. Bukan overheat lah, dia macam
cooler dia tu dah pecah kan. So dia terpaksa laju. Okay, bukan sebab dia nak menunjuk laju, dia terpaksa laju. Tu. So yang tinggal ni yang ada yang nak balik, ada yang nak pergi makan. Wah wah wah. Syahdu gila bunyi exhaust. Tapi itulah, 2 piston saja. Dia kalau 3 piston, 4 piston sedap sikit. Dia 2 piston ni, itulah. Macam tu. Oh, santai. So di sinilah perpisahannya yang akan berlaku di sini. Ada yang nak balik kan, ada yang kata mak masak kan. Oi, siapa dia? So yang ada kat sini ni semua yang nak pergi makan, yang sana semua nak balik. Nak balik. Bye. Ni semua nak balik. Semua nak balik. Ni yang ni nak makan. Lapar. Ni balik. Sana pesta mahabah. Pergilah shopping apa-apa nak beli apa-apa, baju raya tahun ni lah. Nampak stiker baru aku? Kalau dalam video mungkin ternampak sebab dia macam ke depan sangat kan. So dia kena tunduk macam ni lah. Nampak stiker. Aku tak tahu lagi placement mana yang sesuai kan. Nak letak dekat meter macam pelik sangat kan. So nantilah kita ubah sesuai, tengok mana yang sesuai. Kita tengok mana yang port okey. Tapi janji ada je. Janji ada. Lagi tu aku tak pakai glove malam ni bukan pasal apa. Okay, kita tak ada yang ekstrim sangat. Just sekadar santai kan. Tak adalah nak bawa gila-gila apa, nak willy-willy apa pun tak ada. So kita just santai. Bawa pun bawah 100 kan. So tak pakailah glove. Okay, InsyaAllah kalau aku bawa bahaya-bahaya ke, laju-laju ke apa ke, aku akan pakailah. Aku akan pakai safety as proper, InsyaAllah. Right. Makan. Okay, jom. Bye. Baru je cakap pasal safety. Hai, cakap tak super bikin lah. Aduh, hai. Tak boleh dijadikan teladan ni. Apa jangan ada tiru kat rumah lah. Muka bela. Bantu lah nak makan. Jatuh dah titik kita tu lah. Ha? So pilihan kita hari ni adalah nasi kandak Arab. Dia bukan nasi kandak, dia actually nasi Arab. Kepala Patah yang agak famous lah di dalam kawasan Kepala Patah, dia agak famous. And
beratur dia tu boleh tahan jugalah kepanjangan lah. Alright, sudah sampai. Laju. Mentang-mentang Arwan. Sekejap, kita dapatkan silaturahim. Bagi ruang member-member lain nak parking juga. Okey. Kita bertolak ansur pula. Kita ada common sense lah, okay? Janganlah nak fikir kita saja kan. So kita kena ada common sense bagi ada member. Ni, rapatkan silaturahim. Rapatkan lagi silaturahim. Rapatkan silaturahim. Macam tu. Cari. So ni lah nasi kandar original. Beratok hari ni tak panjang and tak ramai. Mungkin sebab masing-masing pergi makan kat tempat lain kot, kita tak pastilah. Jom, lapar ni. So kita ada seorang lady bikers. Kita ada Kapacai. Ni abang Grab cuti hari ni. So makanan hampa tak sampai sebab dia memang hari ni cuti. So salahkan dia. Dia salah. Sebabkan hang cuti hari ni, orang yang order tengah hari tu tak dapat. Hang salah. Yang nama Ahmeng Lim Ahcai tu. Kalau order nasi goreng tu, Jom. Nampak member tengah duk apa mengunyah tu. Dia buat video. Okey, sampai ke belakang ni bai. Watok. Baik ke depan tu. Woi, apaan? Tengah. Mana aku punya kunci? R1 Crossplane. Aduh. So, gendang-gendut tali kecapi, kenyang perut, senang hati. Sahur pun sudah, ride pun sudah, lepak pun sudah. Okay, semua sudah. Jom, jumpa lagi Papa Roger. Jom. Member telah jauh. Tak apa, dia U-turn ke? Dia U-turn tak? Dia U-turn tak? Okay, dia U-turn, dia U-turn.
Member buat lawak. Orang dah habaq dah nak balik kot jalan ni. Dia boleh berderah. Sini, sini. Aduh. So, itu sajalah perjalanan kita untuk night ride malam ni. Ni adalah first ride malam yang aku boleh shoot secara on board macam ni. Tak tahulah result dia macam mana, tapi hopefully the best of the best. Aku nak deliver sebab night view malam dengan condition yang light kurang. Okay, hopefully is the best lah. Okay, and thank you for staying with me. Tengok video sampai habis. Kita akan jumpa lagi untuk next episode. Assalamualaikum. Jangan lupa puasa dan selamat hari raya. Walaupun awal sikit aku wish. Okay, jom. Assalamualaikum.